Yang ni yang mesin padi lekat tadi yang kita tengok belah sana tadi. Dia lekat tepi sungai ni. Dia ada sungai bergerak tepi ni. Tapi tak sampai dia tepi sungai. Dia ada lah macam sungai ni. Lepas tu ada batas sikit depan tu. Tang tu tengok kubang pakurawan banyak. Tang tu mungkin dalam sikit kot. Tapi ayak pun tengok macam tak apa nak ada lah. Dia jadi tepun talar liat mengeliat. Tak mesin besar pun tak boleh nak pi oh. Dia macam sengit sebelah. Tapi bila sengit sebelah dia karau straight tanah tu. Dia karau-karau kuih dalam. Kuih duk korek kuih dalam. Padi tengok elok juga. Padi tengok elok. Tapi dia lekat petang-petang ni kan. Nak tarik mesin padi bantuan pun tak tarik lagi lah. Nak tarik pakai apa kan. Nak bawa pakai beho kan. Kita pun tak tarik lagi. Nampak lah dari sana. Yang kita tengok dari sana. Mesin padi lekat tu nampak dari tang tu pun ada lekat. Tang ni pun ada lekat. Dia banyak lekat mesin ni. Walaupun ada ayak banyak. Tapi dia lekat juga. Tak tahu pasal apa. Dia mungkin kubang tak ada nak dalam kot. Dia tak ada nak kerah. Dia kubang tak ada nak kerah. Dia jadi tanah kubang dalam. Mesin padi masuk dia berat. Dia jadi terjatuh kubang dalam macam tu. Boleh tengok lah mesin padi ni. Ni kita tengok ni dia ada sungai lah. Mungkin sungai ayak buang pun ni kot. Ayak buang bendang pun ni boleh buang ayak kot dalam sungai ni. Lepas tu tu kita tengok mesin padi lekat lah. Driver pun mungkin dah letih kot petang-petang ni. Trek dia tu dia balut trek. Trek balut dia jadi selut tepung liat mengeliat. Memang agak mencabar jugalah. Tapi pokok pakurawan banyak juga tu. Dia mungkin kubang dalam. Dia kubang dalam tu. Jadi dia juga agak susah jugalah. Dia agak susah juga. Tu dia kubang pakurawan banyak. Kubang pakurawan banyak tu. Tu. Padi nampak tengok macam elok juga tu padi. Tengok boleh lah padi tu kan. Dia ada banyak lorong-lorong dah tu dia kerat. Dan 3-4 lorong dah dia kerat. Kan bila sampai tengah tu dia jadi lekat. Dia lekat tengah tu tak ada nak kono dia lekat.